Ni record dah. Okay Dekat. Okay. First kali aku akan contoh kat sini apa yang cermin. Ada kat mana ni? Atas sikit. Kalau aku dengar review barang, hang jangan apa taruh ke bawah. Hang bagi nampak barang ni sebab kita review barang kan. Okay, kalau hampa nak ambil cermin ni memang sangat function lah. Kalau hampa nak tahu, ni tengok, dia macam apa curve. Apa mak? Ha? Awak gelap. Yang gelap. Kena Ni ya, ISO je tengok. Hang tekan aku sekali. Dah tu? Tekan aku, lepas tu hold, bagi dia kunci. Awak dia tak. Okey. Okay, first kali cermin ni hampa tengok dia melengkung tak? So dia nampak elok aja. Okay. Okay, next kita buat yang sini lah. Okay. Sini lah. Sini. Sorry. Bukan okey. Okay. Cermin ni selalunya orang nak ambil gambar selfie macam kat cermin. Ni tengok sini. Tengok ni. Okay. Contoh dia nak ambil selfie 05 kat hujung kan. Dia letak je sini, dia letak kamera dan ambil. Macam tu. Yes. So dapat lah. Dapat. Mantap. Itu apa video pertama. Jadi kita buat video kedua lah.